Okey. Ni satu, ini tiga. Okey. Ramai silap bag. Saya risau juga. Kadang saya yang silap bag, kadang-kadang customer silap bag. So dia confuse. Tak apa. Jangan risau. Perbezaan nak kata comparison tak ada beza sangat pun. Ni kot, saya rasa mungkin sebab interface ni kot. Dia macam kuning sikit. Ini macam putih-putih kuning. So perbezaan dia tak banyak untuk 1 dengan 3. Of course lah design apa semua kan. Tapi bag nombor 3 dia ada hand gesture. Saya punya Triton bang, premium punya, baiknya. Boleh pakai. Untuk kita pakai beg 1 boleh ke pakai beg 3? Untuk Encik Nili pakai kereta apa Saya lupa kereta abang pakai. Triton boleh pakai, premium 1 sampai 5. Bang, ada meter display sekali ke? Ada. Semua barang saya ada meter display. Contohnya beg nombor 3 kan. Ni beg nombor 3. Beg 1 bang. Alamak. Ni contoh beg nombor 1 kan. Saja tunjuk di apa perbezaan. Tapi design ni sangat berbeza lah. Tapi function sama je. Okey.